Nama saya Ahmad Adam Aiman bin Samsul Bahari. Saya dari kelas KR1 KRK1 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tambah Kosas. Ketokohan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Nabi Muhammad SAW diiktiraf sebagai Rasulullah dan pemimpin yang unggul. Kejayaan baginda memainkan peranan yang besar sebagai pemimpin negara, pemimpin masyarakat, pembangunan ekonomi dan pemimpin tentera seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Pemimpin negara. Ketokohan Nabi Muhammad SAW terselah apabila baginda berjaya merangka perlembagaan atau Piagam Madinah yang menjadikan Islam sebagai agama rasmi. Ketokohan baginda juga terbukti pada peringkat antarabangsa. Ketika di Makkah sebelum berhijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW menekankan aspek akhlak, akidah dan syariah. Pembangunan ekonomi terbahagi kepada 4, iaitu perdagangan dan hubungan luar, pertanian, pengurusan tanah, pembangunan dan pembangunan pasar Suq Al-Ansar. Pemimpin tentera. Nabi Muhammad SAW pernah menjadi pemimpin tentera yang berjaya berdasarkan konsep jihad. Satu unsur yang sangat penting dalam jihad ialah kesungguhan dan berdedikasi melaksanakan sesuatu usaha. Oleh sebab itu, setiap umat tentera yang berjaya berdasarkan konsep jihad. Satu unsur yang sangat penting dalam jihad ialah kesungguhan dan berdedikasi melaksanakan sesuatu usaha. Oleh sebab itu, setiap umat Islam digesa supaya berusaha bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, mempertahankan maruah diri dan kesucian agama Islam. Dalam Islam, peperangan tidak diizinkan melainkan setelah orang Islam diancam demi mempertahankan agama, umat dan negara. Hal ini bagi menjaga kesucian agama dan kesejahteraan manusia sejagat. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah mengetuai siri peperangan menentang musuh Islam seperti Perang Badar, Perang Uhud dan Perang Khandaq. Ketika berperang, baginda menunjukkan sifat kepimpinan dan akhlak yang mulia. Tentera Islam dilarang membunuh sesuka hati dan memusnahkan tumbuhan atau tanaman-tanaman. Nabi Muhammad SAW juga mendengar pandangan orang lain dalam mengatur strategi peperangan.